Hai saudara, hari ini kita diorang buat kerja kat kebun ni lah. Sambung kerja itu hari. Kita diorang dah habis spray. Lepas tu potong rumput. Hari ni kita orang membaja guys. Membaja bibit sawit lah, anak sawit lah dekat sini. Aden dia spray rumput dekat sana. Dekat sana dia. Spray yang mana yang bertumpuk-tumpuk masih hijau tu dia ni lah. Spray balik. Hijau-hijau dia spray lah. Kita ni lah baja semua pohon pokok sawit lah. Kalau tak cukup nanti kita beli lagi. Lepas tu kita sambung balik lah. Bila ada masa. Okay guys. Tu kita pagi-pagi ni buat kerja lah. Dia masih spray ke sana cari-cari. Okay guys, kita dulu buat kerja kat sini. Ni keladi, tengok tumbuh lagi guys. Tumbuh lagi keladi tu. Nanti dia spray lah. Dia spray sana. Pasal tu ni buat dah pun hian. Kena dah spray tengah dah. Tengah dah. Dah. Okay. Hijau sal yatinya maka ada gelang tu angkai pancit dah. Yang tak dia belum ni kering macam tu. Dia kering. Ada yang macam hijau-hijau sikit lah. Tipis sangat lah mungkin. Nun enggak? Timbang pahit tak? Letak lah tiba pahit. Semalam ada hujan guys. Semalam ada hujan. Lepas tu tanah masih basah-basah lah. Tanah basah-basah. Jadi kalau ada ni lah mungkin saya seorang membaca tidak banyak lah. 2 beg saja. Kita ada bawa 2 beg saja. Tak boleh penuh ni guys. Kita punya helak ni tak boleh muat. Tak boleh mau banyak nanti takut dia pancit dia punya tayar. Okay guys, kita teruskah saya terus membaja. Dia cari yang rumput masih hijau tu, dia spray lah. Guys. Ni baja buah lah. Baja subuh dengan baja buah. Ini baja subuh je. Kita campur lah. Kalau dia biru guys. Biru. Ini kuning. Kita campur lah. Keras. Okay guys, lodi kedua yang sebelah sini dah, sebelah ini ada separuh lah, lebih kurang separuh lah. Habis ini pergi sana lah. Okay guys.
Okay. Okay guys, kita rehat tengah hari lah. Fajar pun tinggal sikit lagi. Kalau ada orang bagi fajar tadi mungkin dah habis lah. Pasal Aden dia spray. Kita berbagi kerja lah. Okay guys, kita nak masak Maggi dulu. Buat sup. Kita nak buat sup guys. Kita cek telur, takut pecah guys. Macam tu hari pecah telur. Harap-harap tak pecah lah. Mana telur, cari telur. Oh, selamat telur. Okay guys, kita nak suruh Aden masak-masak. Dia tera masak Maggi guys. Aden sudah tahu guys. Itu hari dia tak tahu. Jadi jangan bagi sengit, nanti tumpah dia punya sup. Mana tu? Periuk mana periuk? Okay, enggak minyak. Minyak. Guys, kita ada bawa sardin sambal pusuk guys. Ikan bilis. Meletup. Okey, tunggu kita didih dulu. Kita tunggu dia didih dulu guys. Tunggu masak Maggi. Guys, sudah didih guys. Aden buat sup Maggi. Asam pedas. Okey, sudah didih betul-betul didih guys. Telur lagi. Okey, kasih kacau dia. Okay, tutup. Okay, sudah masak guys. Okey, kita mau makan dulu. Pinggan tidak ada guys. Tak apalah, saya pakai ini. Aden pakai dia punya tray, dia punya ni. Saya pakai inilah. Apa boleh buat guys? Ni dekat kebun. Macam biasa guys. Buka. Sardin sambal pun ada. Sardin sambal pusuk. Ini pun sardin sup semalam punya.
Masih panas guys. Dia mah. Dia nanya. Oke. Kita belabuh guys. Tunggu dulu guys. Pakai ini guys. Ini pakai ini pun jadilah guys. Oke. Janji perut kenyang guys. Duli apa guys? Apa ini masuk sini? Pekat guys. Lauk Maggi guys. Memang idaman. Dekat kebun tidak apa punya guys. Oke. Dengan sardin lagi. Ini pun sardin juga guys. Sardin cincang guys. Sama sekali dengan sayur guys. Oke guys. Bolehlah. Terima kasih ya Tuhan itu jaga mereka. Oh Tuhan Yesus. Kita pakai ini. Jadi yang kedua buka bawah pakai. Terima kasih Allah Taala. Oke. Sama bahu. Mantap guys. Memang mantap. Bawah pokok durian lagi guys. Oke lagi. Ada yang mau makan guys. Kita nak makan guys. Oke, enak Den? Enak. Sardin pusuk, sardin cincang, sup, gamigi asam pedas guys. Memang enak guys. Kita sudah habis guys. Kenyang juga guys. Makan simpel-simpel macam ni pun sedap. Oke, habis. Nasi tak habis. Bagi Adin makan mie asam pedas. Bagi habis guys. Itu hari tak habis. Pasal kuah lebih. Pasal ini ada sardin. Lihat dulu. Panas guys. Angin tak ada. Tapi panas. Kalau tidur selepas makan tidur syok. Oke guys, kita nak rehat dulu lah. Nanti baru kita ambil video lagi lah. Oke guys, kita nak rehat dulu. Oke guys, kita nak pindah pergi sana guys. Pasal jalan ni kita untuk kita balik punya. Kalau tak nanti ambil sini, lepas tu pergi sana balik, bagus kita tunggu sana guys. Okay guys, kita dorang pindah lah, dia pindah tempat lah. Dan pun dia punya spray dekat sana guys. Okay guys, dia spray dekat sana lah. Okay, kita sudah habis rehat. Kita start semula dan ni pun sekarang jam berapa? 1 dan 1:30 sekarang guys. Okay, kita berpindah sana guys. Okay guys, Adin dah pergi ambil bajah, pergi sana guys. Okay guys, tengok ada buah durian jatuh guys. Kita punya durian guys.
buah tak bagus, masih mentah lagi ni. Buanglah buah mentah. Ada 2 biji. Ini pun ada. Tengok tupai makan lah. Ada 2 biji guys. 2 biji. Nyunda. Nyunda. Nyunda tak? Dah. Hutan kok ada yang kena baju panjai. Ini baju kadang ada cuci. Pangan bisa nganyu cuci kemai. Ni. Cuci nyuci. Tak nolong nyuci lah pihak kena kebun. Din. Sah ni paling besar, cantik lagi. Belum diambil buah guys. Aduh, panas guys. Hari Adin. Panas. Baru siap kita membaca kita dorang. Kita suruh Aden ni pergi JNT sana ambil barang guys. Ada barang dekat JNT tu, dekat besar. Barang besar, tak tahu barang apa. Okay guys, nanti Aden beli air sekali lah. Dah harga guys. Tak cukup kita punya air ni. Okay guys, kita pindah tempat lah. Kita nak pergi laut sana, jauh sikit lah. Kita nak spray rumput sedikit, ambil 1 tong 2 tong, lepas tu balik lah. Tambah, mungkin kalau cepat habis, okey lah. Tak banyak juga dekat sana. Kita 2 orang spray rumput abang punya kebun. Okay guys, kita 2 orang pergi. Nanti kita ambil video kat sana. Kita tengok guys, kita buat apa. Okey, dia ada beli air tadi, air kelapa, ada air Milo. Ni kita ada tinggal sikit lagi air guys, pakai untuk sana nanti. Pakai kita buang haus dahaga. Tapi kita dahaga sikit-sikit lah. Janji kita tak ada dahaga hari ni guys. Okey. Taren. Okey guys, kita sambung kerja dekat sini. Dekat tu punya apa nama? Yes, masih panas lagi. Hari ini masih panas lagi. Kita 2 orang spray kat sini. Ada tumpuk-tumpuk tai unta. Dia spray tai unta. Dah pindah tempat. Tadi dekat sana. Sekarang ni kita 2 orang pindah sini. Dekat kebun sebelah sana lah. Okay guys. Okay guys. Hampir-hampir dah nak siap. Tinggal sikit lagi guys. Mungkin 2 tong lagi lah. 2 tong 1 orang. Terus siap lah. Okey Dan, meletihkan. Tak apa Dan.
Nanti kita ada jalan-jalan. Tak lama lagi, beberapa hari saja lagi. Oke guys, kita kemai barang. Merah muka guys. Aduh, betul-betul panas hari ini. Terima kasih cuaca. Jangan hujan saja. Oke lah, itu saja kita punya projek. Dah siap. Ini pun dah larut petang sudah guys. Oke, itu saja daripada saya dengan Arden, anak beranak lah. Itu saja. Jangan lupa like, komen, subscribe abang dia. Oke, bye.